Tin kosong. Bagi anda semua, mungkin tin kosong tiada gunanya. Tapi, inilah satu-satunya cara saya berkomunikasi dengan sahabat saya, Enod. Enod, soalan nombor 4 berapa? Ini Enod, kawan baik saya. Kami selalu menggunakan telefon tin untuk bertanyakan tentang kerja rumah dan pelbagai perkara lagi. Tapi itu dulu. Masa kini, dengan inovasi jalur lebar yang semakin pantas, hampir semua perkara berada di hujung jari kita sahaja. Contohnya, abang sebelah ni. Kerja penting yang bos dia nak segera, boleh dihantar terus menggunakan laptop. Tak perlu tunggu sampai pejabat baru hantar. Klik je dah sampai. Abang sebelah ni pula sibuk belajar. Sekarang, belajar tak bawa buku pun tak mengapa, asalkan ada gadget dan jalur lebar. Nak beribadah pun senang, macam abang ni. Guna handphone pun boleh baca Al-Quran. Kebanyakan masyarakat kini menggunakan jalur lebar untuk pelbagai tujuan. Sama ada untuk hiburan, pembelajaran, kerja, berita terkini dan macam-macam lagi, termasuklah cara nak buat kek. Mudahnya. Tin. Inilah kali terakhir saya berjumpa Enod. Dia terpaksa pindah kerana bapanya telah ditawarkan kerja di tempat lain. Enod! Enod! Kan best kalau Enod betul-betul muncul depan saya sekarang. Melihat masyarakat kini, cara komunikasi sesama manusia semakin berubah. Dengan berbekalkan gadget dan jalur lebar, kita boleh berhubung dengan ahli keluarga atau sesiapa sahaja, tak kiralah di mana pun mereka berada. Best kan? Dah pukul berapa ni? Mujur dengan adanya pelbagai aplikasi kini, saya boleh tahu bila waktu solat dan di mana masjid yang terdekat. Abang! Ni Enod dia? Enod ni. Tak sangka, rupa-rupanya Enod dah lama add saya dalam friend list Facebooknya. Macam mana saya boleh tak perasan? Dia tahu saya ada kat sini pun melalui update Facebook yang saya buat tadi. Dan kebetulan dia ada kat sini. Alhamdulillah, akhirnya saya dapat jumpa Enod kembali. Inovasi jalur lebar bukan sahaja membantu saya menjalani kehidupan yang lebih baik, malah membantu pertemukan semula sahabat baik saya.